5 benda wajib yang korang kena check sebelum balik kampung. So yang pertama, make sure engine oil level korang dalam keadaan yang baik and color dia tak terlampau gelap. And satu lagi guys, korang boleh tengok dekat stiker mileage korang ni. If let's say salah satu dah terlebih, sama ada mileage ataupun tempoh masa, korang kena tukar minyak hitam tu. Lepas kita check minyak, kita mesti check coolant. Okay, so bila korang tengok coolant korang, dia mesti akan ada maximum dengan minimum. Make sure coolant berada dalam keadaan maximum. Buka juga dia punya cap ni, tapi hati-hati jangan buka masa panas, buka masa sejuk. Kalau kata dia dah warna karat tu, better korang flushing coolant and tukar coolant baru. Okay, yang ketiga pula kita kena tengok brake pad. So macam korang tengok brake pad ni, dia ada dua jenis dia. Sama ada dia nipis ataupun dia makan tak rata. Sebab kalau brake pad macam ni maksudnya dia dah nipis. Okay, kita pergi pula kat bahagian tayar. Okay, so tayar yang benda saya basic korang boleh tengok ialah first, bunga tayar. Kalau kau nampak bunga dia tebal elok macam ni, jangan cakap tayar ni elok. Kadang-kadang dia jadi macam ni. Okay, yang keempat pula kita nak cerita pasal sistem aircon. Okay, make sure korang servis sebelum nak balik raya. Sebab kau bayangkan kau tengah balik raya ni dengan baju raya kacak-kacak dengan anak bini, aircon kau right. Okay guys, so yang kelima pula aku nak cerita pasal wiper. Pasal benda ni salah satu safety juga. Cuma kalau kau tengah bawa hujan lebat, wiper kau tak cantik, cermin kabur kau tak nampak jalan, boom. Dah dengar 5 benda yang aku dah cakap ni, and korang still tak reti nak buat ataupun macam pening kepala dalam benda ni, datang je VMG, kita orang settlekan. Ingat kan nak pakai tajuk, meeting daripada. Ciao.